tuang minyak sawit ke dalam kuali. Kemudian, masukkan ayam kunyit. Bunyinya. Aromanya. Buat masakan rasa sedap. Akak buat apa tu? Tengah masak lah. Korang tu, apa sal tak mandi lagi? Sabun dah tak ada. Akak tak beli ke? Ambil dalam almari tu. Jom. Tu dia. Sabun yang ada minyak sawit. Pilihan semua orang. Sabun ada minyak sawit, bau wangi ke? Wangi. Bau sabun. Apa lagi tu? Pergi mandi cepat. Ini cepat-cepat. Minyak sawit tidak mengandungi kolesterol dan lemak trans. Makanan menggunakan minyak sawit tidak mudah rosak dan tahan lama dan sesuai digunakan untuk pelbagai jenis masakan. Ais cendol santan sawit menggunakan creamer berasaskan minyak sawit. Sedap berkhasiat dan tahan lebih lama. Budak ni mandi ke main air? Ipin! Mandi cepat! Jangan basuh air! Baik, Kak. Apa pula? Kau lah. Kau yang mula dulu. Produk ini berasaskan tumbuhan dan mesra alam. Oh, macam tu. Banyaknya makanan. Macam-macam ada. Banyak lain macam. Rumah pun nampak kemas dan bersih lain macam. Luar biasa ni. Kenapa agaknya? Dah, pergi ambil mop bersihkan. Guna pencuci lantai ni. Cepat! Baik, Kak. Air pencuci lantai pun berasaskan minyak sawit. Ya, minyak sawit pelbagai guna. Ramai orang dah tahu dan mula menggunakannya. Kak, rumah nampak kemas sangat dengan makanan yang istimewa macam ni. Ada apa-apa ke? Ada tetamu istimewa nak datang. Siapa? Tetamu istimewa kan dah sampai. Aduh. Tengok ni. Hideko! Losa, apa khabar? Baik. Tak sabar nak dengar cerita kau. Mari duduk. Kak Hideko. Hai. Ish, sibuk je. Jom.
lama Kak Hideko tak datang sini. Saya rindu pada kamu semua. Dan saya juga ada satu tugasan. Harap Ros boleh bantu. Tugasan apa tu? Saya mahu belajar pasar industri sawit Malaysia. Kalau boleh, saya mahu melawat kebun sawit. Juga mahu tengok proses minyak sawit dari kebun sawit ke rumah. Kita orang boleh bawa Amboi. Nak bawa ke mana? kebun sawit Atuk. Arigato, tasukaru. Terima kasih. Akak, nak ayam goreng? Boleh? Alamak, minyak habis. Abang Is, minyak masak satu? Boleh? Minyak masak yang mana? Tentulah minyak masak sawit. Bagus. Pilihan yang bijak. Makanan yang digoreng dengan minyak sawit lebih rangup. Kurang berminyak kerana ia kurang menyerap minyak. Selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Sedapnya. Betul-betul-betul. Kan? Betul tak abang cakap? Ha? Minyak sawit luar biasa. Bahagian 2. Banyak pokok besar. Orang dah mula putih buah ke tu? Tip dah semalam. Kau nampak tu? Wah, besar juga kebun sawit Atuk. Iya, dah lama Atok usahakan. Atok antara 450,000 pengusaha kebun sawit di Malaysia. Pokok sawit ni pun banyak dah tua. Kalau dah tua, kenapa tu? Kenalah tebang dan tanam semula. Bila dah tua, hasilnya semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Dan pokok tua mudah diserang penyakit kulat ganoderma. Jadi tak sesuai lagi untuk pengeluaran jangka panjang. Jadi, tanaman semula memberi peluang kepada pekebun untuk memperbaharui kebun dan menggunakan bakal sawit moden yang jauh lebih baik. Pokok sawit baru yang tumbuh dengan sihat akan menghasilkan minyak sawit yang berkualiti tinggi. Betul? Betul. Siapa ni? Ini Hideko. Hideko, ini Is. Hai Is, saya Hideko. Hideko? Kawan sekolah kau ke, Ros? Kawan pena dari Jepun. Oh, pandai cakap Melayu dia. Sikit-sikit. Belajar dari Ros. Kak Hideko nak tengok kebun sawit Atuk. Nak tahu bahasa minyak sawit. Oh. Boleh ingat ke semua penerangan tadi? Boleh. Saya sudah rakam semua dalam ini. Tanaman semula memberi peluang kepada pekebun. Bagus. Jom, jalan lagi. Jom. Ada banyak lagi kita menarik kat dalam ni. Hideko, sini-sini. Apa tu? Tengok tu. Banyaknya pokok kena tebang. Mestilah. Kan nak tanam semula. Mula-mula proses penumbangan. Ya. Kemudian, pokok-pokok tu diracik-racik dan dikumpulkan. Barulah tiada bahagian pokok sawit yang terbazir. Semua kita guna. Selesai kedua proses ni, terus sediakan lubang untuk tanam sawit baru. Berapa lama pokok sawit tu nak berbuah, Tok? Oh, kejap je. Dalam 2,5 hingga 3 tahun. Oh, cepat tu. Atuk, kumbanglah. Kumbang apa tu? Ini kumbang tanduk. Nampak kecil je. Tapi bahaya bagi pokok sawit. Betul tu. Kumbang tanduk ni serangga perosak bagi pokok sawit. Ia mesti dihapuskan supaya tidak merugikan pekebun sawit. Bagaimana? Pekebun sawit akan pasang perangkap feromon. Ia akan menarik kumbang tanduk masuk ke perangkap.
Kemudian, ia akan dihapuskan. Oh, begitu. Nak tengok pokok sawit yang rosak akibat diserang kumbang tanduk? Nak. Jom. Hati-hati je lah. Niha. Dahsyat juga kena serang ya. Serunya. Sebab tu pentingnya pengurusan kawalan serangga perosak. Mencegah lebih baik dari mengubati. Serangga apa pula tu? Itu bukan serangga. Itu robot terbang. Itu drone lah. Ya, drone ni akan mengesan kesihatan pokok sawit. Data yang dikumpulkan membantu pengurusan kebun dan ladang mengenal pasti pokok yang kekurangan nutrien dan mengambil tindakan segera. Canggihnya. Mestilah. Penanaman semula bukan sekadar menanam pokok baru, tetapi disertai pengurusan pintar untuk memastikan pertumbuhan sihat, mengurangkan pembaziran input dan meningkatkan keberkesanan penggunaan baja. Wah, saya kagum dengan kebun sawit atuk. Bukan sahaja terjaga, tapi guna teknologi canggih. Bukan kebun sawit atuk je. Kebun sawit lain pun sama canggih. Semua berkebun sawit di Malaysia ni mengamalkan 3 benda penting. Tahu apa dia? Akak, nak ayam goreng? Boleh? Alamak, minyak habis. Abang Is, minyak masak satu. Boleh? Minyak masak yang mana? Tentulah minyak masak sawit. Bagus. Pilihan yang bijak. Makanan yang digoreng dengan minyak sawit lebih rangup. Kurang berminyak kerana ia kurang menyerap minyak. Selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Sedapnya. Betul-betul. Kan? Betul tak abang cakap? Bahagian 3. Semua pekebun sawit di Malaysia ni mengamalkan 3 benda penting. Tahu apa dia? Tak tahu. Ia adalah pengurusan pintar, kelestarian dan produktiviti tinggi. Betul. Macam atuk. Tahu tak apa? Bukan mudah untuk jaga pokok sawit. Untuk memastikan minyak sawit berkualiti, pelbagai usaha dan pengorbanan perlu dilakukan. Terima kasih penerangan atuk. Saya yakin yang minyak sawit Malaysia memang luar biasa. Takkan ada minyak sawit setanding Malaysia. Luar biasa. Minyak sawit buatan Malaysia. Luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput. Itadakimasu. Terima kasih. Seronok melawat kebun sawit atuk. Banyak kita orang belajar. Benda tak tahu, jadi tahu. Bagus. Dah ada pengetahuan tu, bolehlah cakap pada orang kegunaan dan kebaikan sawit. Boleh dengan penuh keyakinan. Betul tu. Saya pun banyak belajar benda baru, dapat penambahan informasi. Yang bagusnya, saya dapat melihat sendiri kerja-kerja yang dibuat di kebun sawit. Dah puas hatilah. Belum, esok saya mau jumpa atuk lagi. Boleh? Rumah atuk dekat je. Okey. Dah tu bercakap, mari makan. Baik, Opa.
Sedap! Ha, semua ni dimasak guna minyak sawit. Betul tu. Bagus guna minyak sawit sebab kaya dengan vitamin E. Vitamin E melindungi sel badan daripada kerosakan dan menjaga kesihatan jantung. Betul ke, Kak? Betul lah. Dah, sambung makan. Okey. Makanan. Ini mie goreng istimewa Uncle buat untuk Hideko. Makan. Wah, sedapnya bau. Rasanya mesti lagi sedap. Oishi. Mestilah sedap. Uncle guna Minyak sawit. Bagus. Minyak sawit banyak kelebihan dan manfaatnya. Sebab itu, saya ingin tahu lebih pasal industri minyak sawit Malaysia yang besar dan mendapat perhatian dunia. Boleh aja. Nak tahu apa? Kalau Atuk tak boleh jawab, Abang Is boleh jawabkan. Pasal minyak sawit, semua abang tahu. Amboi, depan perempuan bukan main lagaknya. Penerokan tanah dengan meluasnya untuk tanam kelapa sawit membuat orang ramai marah. Ini kerana ekosistem hutan dan kehidupan liar terganggu. Jadi, bagaimana industri minyak sawit Malaysia melindungi alam sekitar sambil mengekalkan produktiviti? Kami Di Malaysia, semua pengeluar minyak sawit kena patuh MSPO, iaitu Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia. Persijilan ini menetapkan piawaian ketat untuk perlindungan alam sekitar, amalan pertanian yang baik, pengurusan sisa dan kebajikan pekerja. Ia memastikan minyak sawit dihasilkan secara bertanggungjawab dan lestari. Kami Maknanya kita tak ganggu hutan kita dan kita tak mencemarkan alam sekitar. kita tumpu pada penanaman semula dalam tanah pertanian yang sedia ada. Kebun sawit kita sendiri. Ini yang kita nak dunia tahu. Dengan kecekapan penggunaan tanah, tanaman sawit boleh menghasilkan hasil yang tinggi setiap hektar. Faham? Terima kasih semua. Arigatou gozaimasu. めっちゃ感動したよ。マレーシアのパーム油産業って近代的でちゃんと運営されてるんだね。マレーシア産のパーム油本当にすごかった。感動。 Apa yang dicakap? Dia kata selain makanan, minyak sawit juga digunakan dalam produk sehari-hari yang membantu komuniti luar bandar untuk berkembang sambil melindungi alam sekitar. Jadi kesimpulannya, sokong dan gunalah minyak sawit Malaysia. Kak Hideko cakap pendek je. Akak cakap panjang betul. Takkan ada, oh takkan ada minyak sawit sedang di Malaysia. Luar biasa, oh luar biasa. Minyak sawit buatan Malaysia. Minyak sawit buatan Malaysia. Takkan ada.